Strike kita yang pertama. Oh, kerapu selipar. Strike kita yang pertama kita selipar. Hello geng. Okey, ni aku nak tunjuk jalan ke spot Teluk Batik Okey, ini jalan ni nak menghala ke arah Marina dan juga Teluk Batik lah, ataupun base Lumut tu. Okey, ini kita straight ni sampai nampak traffic light Simpang 3 dekat depan ni. Alright. Okey, Simpang 3 traffic light ni kita belok ke kiri. Kemudian kita straight je lagi, okey. Kita straight terus. Alright, ni kita dah sampai ke Teluk Batik di Teluk Batik. Okey, ni kita nak masuk kat bahagian parking tu lah. Tapi korang tak perlu pun bayar parking tau. Korang cakap je dekat guide ni korang nak pergi mancing. Nanti dia bagi kita masuk lah. Alright. Bila dia dah bagi kita masuk tu, kita terima kasih lah dekat dia sekali. Okey. Kemudian kita straight. Lepas tu kita ambil ke kanan, okey. Lepas ke kanan ni kita straight saja sampai nampak Simpang 3 depan tu sekarang. Betul-betul sampai nampak Simpang 3, okey. Yang ni kita straight lagi. Kita tengok ini kalau belah kiri ni untuk parking untuk pergi mandi kat Teluk Batik tu lah. Ni Simpang 3 dia. Kita masuk kiri. Kemudian kita belok ke kanan pula. Yang ni kita akan jumpa sotong ni lah. Kita akan jumpa sotong ni. Kemudian kita straight lagi. Yang ni memang straight saja sampai kita jumpa ada satu pondok ataupun bukit. Ni kiri kanan ni ada kolam. Lepas tu kita akan sampailah ke spot kita ataupun destinasi kita. Alright. Tu kat depan tu. Itulah dia spot kita. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bertemu lagi kita bersama saya dari MS Fishing and the gang. Macam biasa kami 3 orang lagi hari ni. Okey, kita dah sampai ke spot kita, spot Teluk Batik. Dah lama dah kami tak datang sini. Sebab lah datang dulu pun Al-Kumpau lah. Itu jalan nak bagi tahu. Jadi macam itulah jalan nak ke sini. Kejap lagi kita akan mendaki dekat tangga ni. Mendaki bukit sikit, barulah kita sampai ke spot dia. Okey. Macam biasa, yang mana belum subscribe tu, saya nak minta bantuan korang untuk tekan button subscribe, like, komen dan share saya punya YouTube channel. Bantu saya dekat situ. Okey, let's go. Jom kita mulakan misi kita untuk hari ni. Ini dah kita mendaki untuk tangga mula ni, dia okey lagi lah. Untuk tangga mula ni. Dan tangga yang seterus ni agak mencabar sikit. Dia agak mencabar sikit. Jadi korang kena hati-hati sikit lah. Terutamanya kalau time waktu hujan tu dekat sini korang kena hati-hati sikit lah. Okey. Dah mengah kita. Baru makan nasi lemak 2 tadi. Mengah dah kita. Dah mengah. Okey. Jadi sampai sinilah kita mendaki. Lepas tu kan dia akan turun lah. Kita akan turun pula. Alright. Jadi nasihat saya, kalau boleh jangan makan terlalu banyak lah. Kalau yang mana cepat mengah tu kan. Ini kena 2 nasi lemak tadi ni memang. Okey. Dia ada banyak cabang sini, tapi kita biasa ambil yang sini lah. Majoriti orang ambil jalan ni lah. Okey. Ikut jalan luar ni, kemudian sampailah ke spot dia. Okey, untuk turun ni pun korang kena hati-hati juga tau. Dia kalau macam sekarang ni, kita orang datang baru lepas hujan, dia agak licin sikit lah. Jadi korang kena hati-hati, okey. Alright, untuk spot pertama kalau korang nak mancing, dekat sini ada satu spot. Tapi spot ni biasanya satu grup sajalah yang boleh. Okey. Dan untuk spot yang luas tu dekat depan ni. Okey. Time turun ni pun kena hati-hati juga Alright, alhamdulillah kita dah sampai ke spot kita. Sini spot ni boleh ramai lah mancing. Macam sekarang kita datang
Ada dah satu ni, seorang uncle mancing. Macam mana uncle? Ada uncle? Belum lagi lah. Oh, ikan duri lah. Okey lah tu, ada juga tu permulaan. Sekarang nanti dia bagilah tu. Alright, ini dia spot dia. Kalau korang rajin time air surut ni, korang boleh pergi ke sebelah batu sana, okey? Sebelah batu sana tu. Sebelah batu sana tu korang boleh lah ikut tepi-tepi tu. Tak perlu nak mendaki atas tu. Korang ikut tepi tu je time air surut. Dia boleh pergi sebelah sana juga. Belah sana pun dia ada banyak lagi spot-spot yang korang boleh mancing lah. Okey? Ini spot kita untuk hari ni. Kita mancing dekat sini lah. Alright. Okey, jom kita bersiap-siap dulu. Alright, nampak gayanya kita orang setuju nak pergi sebelah sana untuk hari ni. Semua setuju untuk ke sana. Jadi jomlah kita mendaki lagi. Okey. Alright, okey, kat sini. Lepas tu boleh naik sini. Lepas tu pijak sini. Pijak sini dia macam naik tangga jugalah. Macam naik tangga juga. Okey. Alright, lepas tu jalanlah macam biasa. Korang nak ikut sini boleh, ikut batu bawah ni boleh, terpulang lah korang nak ikut mana. Kalau ikut atas ni dah lagi mudah lah. Jadi dah landai Alright, kita dah sampai lagi ke spot yang seterusnya. Okey. Okey, ni spot dia. Dekat sini pun korang boleh pacak juga mancing. Dan kalau korang nak teruskan lagi, korang boleh pergi ke sebelah sana. Sebelah sana tu boleh lagi korang kena panjat ikut atas pula lah. Untuk ke sebelah sana belah sana tu pun boleh juga tu. Tak ada masalah. Okey. Jadi untuk hari ni, ni spot kita. InsyaAllah kalau ada rezeki, ada manis-manis yang untuk kita bawa balik. Kalau ada lah. Tapi untuk hari ni, inilah dia Teluk Batik punya spot. Teluk Batik punya spot. Itu ada badan nabut. Ada badan nabut juga tengah lalu. Ni spot yang lain lah. Okey, let's go, jom kita mulakan. Kita nak ambil nafas dulu. Kita punya nasi lemak 2 bungkus tadi tu membuatkan kita berpeluh-peluh. Dia tak panas sangat. Ini cuma sebabkan berpeluh sebab kita mengah makan 2 nasi lemak. Jadi janganlah terlalu makan banyak kalau korang nak mendaki apa tu. Okey, ni diorang tengah siap-siap. Mungkin pakai micro jig dulu kot. Ataupun pakai Mino ke. Boleh juga Sinki Mino. Macam tu, okey. Inilah spot kita yang kita akan cuba hari ni. Semoga ada manis-manis lah untuk kami hari ni untuk bawa balik. Kalau tak ada tu tak boleh nak buat apa. Tapi kita kena cuba, kena usaha. Alright, let's go. Umpan pertama kita. Yang ni dia berat sikit lah, 17 gram 17 gram. Okay, let's go. Jom kita cuba mulakan. Spot ni banyak batu ni. Kita cuba tepin dulu, tengok macam mana. Aduh, awal-awal dah kena. Awal-awal dah kena batu. Bapak baling-baling terus kena batu. Punya jauh. Apa dia? Bukan Mino G Apa? Jatuh-jatuh terus kena batu, geng. Sekejap kita cut dulu. Okay, selamat selamat. Jom kita buat balingan kita yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia jatuh dulu. Untuk mula ni kita tak nak ketuk dulu. Kita nak main tarik-tarik dulu. Lebih kurang dalam 5 kali kita main tarik-tarik. Lepas tu baru kita main ketuk dasar lah orang kata.
3 kali, lagi 2 kali kita cuba dulu main baling tarik. Main side-side tepi ni dulu. Tengok macam mana. Ada tak kok ada yang ikan nak ambil dia kan. Talang lah, sebab sini popular juga talang. Aduh. Keluar balik. Jentik tak apa? Ada lagi. Alhamdulillah. Strike kita yang pertama. Okey, kerapu. Kerapu selipar. Strike kita yang pertama kerapu selipar. Cantik ni. Alhamdulillah. Lesen kita. Selipar. Apa suki? Selipar. Alhamdulillah. Rezeki kita. Alright. Berada kita first try kerapu selipar. Dia pun dapat try juga kerapu selipar dekat tempat kita dia sambung. 2 kerapu selipar. Macam Omi. Dia dapat yang lagi kecil Tak tahu pula kalau yang tu dapat lagi kecil nanti. Okey. Jom kita mulakan lagi. Ini alhamdulillah lepas. Oh tak lepas lagi. Right, bismillahirrahmanirrahim. So kita lagi main lagi macam ni. Sebab tadi pun kita strike pakai macam ni juga. Putih. Redo lah. Air pun dah kena tukar dah. Jegang pun tukar dah. Sini pot sini kalau tukar perkara biasa geng. Pasalnya dekat sini banyak batu banyak batu tu yang ada kerapu-kerapu tu. Aduh lucu. Ambil balik. Sangkut. Aduh, sangkut. Boleh tadi dah lepas alhamdulillah. Geli-geli tu. Betul apa? Berbahaya. Dah. Apa? Cuba sekali-sekala. Mana tahu kok first cast terus strike kita tak tahu.
Ni kamu ambil side tepi ni. Sebab kamu punya boleh main tepi. Biar aku main sini. Aku jig. Okey. Wah, yang tu memang best kalau main ni. Main korek tepi. Alright, kita dah tukar pakai pensel kita cuba main pensel. Ni set US. Root daripada Sonila. Reel dark fin. Yang ni reel dapat kat temu, dapat free. Right, bismillahirrahmanirrahim. Ni umpan tak nampak. Tak nampak. Patut dah strike. Kalau lain. Patut dah strike. Aduh. Tak nampak, ambil kalau lain. Kalau merah, okey. Ayo kotor ni. Kena ambil kalau yang bagi nampak sikit. Tak ada tau. Kalau lembut kalau putih saja nak kena reti tu. Come on. Talang. GT. Itu tu. Okey, tadi kita ada main jig daun, kita main ketuk-ketuk dasar. Yang tu tak ada dapat apa-apa. Lepas tu kita kena cukai. Sekarang ni kita kembali main fast jig lah. Pakai Imagik ni, okey. Kiri. Sampai ke pengakhir kita dan hampir tengah hari ni. Yang ni last kita cast lah orang kata. Lebih kurang dalam 7 kali balin lagi. Lepas tu kita ni caw lah. Kalau ada ni adalah, kalau tak ada tu belum ada rezeki lagi lah. Yang tadi sajalah.
Yang ni nak main ketuk dasar kita dah tak nak dah. Dah dua jig kita kena cukai main ketuk dasar sini. Batu dia terlalu banyak. Tambah time air surut ni. Ni macam air mati lah hari ni. Dia air mati. Jadi dia batu tu memang dekat depan-depan ni memang dekat sangat lah. Senang sangat sangkut. Tapi sini memang kawasan batu lah. Itu je lah kita boleh beritahu. Dekat sini memang kawasan batu. Okay. Itu tadi nak sangkut lah tu. Itu bukan ikan dia nak sangkut jadi tu. Sebab kita cast dekat tepi. Kita dah sampai ke pengakhir kita punya video kali ni untuk hasil kerapu selipar tadilah. 2 ekor tu je lah. Orang kata ikan yang nak buat makan pun kerapu dia liat macam selipar, sebab tu namanya kerapu selipar lah. Okey, jadi dekat sini lah spot Teluk Batik kalau korang nak datang mancing. Dekat sini popular juga dengan ikan talang. Korang boleh pakai mata Apollo lah dekat sini. Mata Apollo pun boleh dapat ikan talang juga kalau dia tengah masuk. Okey, itu diorang dah siap-siap kemas, tak sabar dah nak cabut. Sebab lagi ada yang nak cari kasut lah apalah. Tu yang kita balik awal tu. Ini jam lebih kurang pukul 11 lebih macam tu lah. Belum pukul 12 lagi lah. Okey. Alright, apa-apa pun yang mana belum subscribe saya punya YouTube channel tu, saya nak minta bantuan korang. Bantu saya subscribe saya punya YouTube channel, like, komen dan share. Semoga kita jumpa lagi dekat next video kita nanti. Alright, let's go. Jom kita cabut lah. Tunggu apa lagi? Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bye.